Di pasaran sekarang, kita ada 3 jenis motorcycle. Motor yang pertama, kita ada motor auto, like macam ni lah, skuter. Ini memang terus auto lah, semua tahu kan. Okay, yang kedua pula kita ada motor, contoh LC, ini adalah auto gear. Yang kedua, kita ada motor manual, iaitu motor yang ada clutch, macam Y16. Motor yang ketiga adalah motor electric. Tapi dekat kita buat masa ni tak ada stok lagi. Tapi kalau korang nak, korang boleh datang ke Motosi. Perbezaan antara 3 jenis motor berpandu pada 2 faktor. Satu adalah cara penggunaan dan yang kedua adalah servicing. Cara penggunaan untuk motor manual. Okey, kita ada clutch, kita boleh tarik ni untuk tukar gear. Ini gear pun kita boleh depan belakang ni tukar. Dan ini clutch. Dan untuk motor auto pula, kita tak ada ni clutch dan anda boleh tukar ini je gear. Tukar macam tu je. Itu saja. Dan untuk motor full auto, ini dia, kita ada skuter. Semua tahu kan skuter paling mudah. Kita press dia minyak dan terus bawa. Ini paling best lah, yang paling akak suka yang motor skuter sebab kita senang. Tapi hati-hati kalau laju tu, tarik je handbrake. Yang kedua adalah servicing. Okey, untuk kegunaan motor manual ataupun auto gear, korang sangat direkomendkan guna motor ni, Yamaha Loop yang dari Yamaha. Engine oil fully synthetic. Yang mana untuk rider yang kerap guna motor tu kan jalan jauh kan, memang ini sangat recommend lah. Okey, untuk fully auto seperti skuter, yang ini sangat recommend lah, Yamaha Loop dari Yamaha semi synthetic. Ini untuk penjagaan enjin korang lah, bagi smooth semua. So yang mana yang skuter boleh cari ini. So korang prefer motor yang mana? Auto atau manual? So boleh komen di bawah.